untuk tahun ni. For the first time kita orang raya KL. Update. Sorry, barai sangat. Kita baru sampai. Hello, dia mana tak? Dia tahu yang buat apa. Ni dapur. Ada steam ada. Ketupat tak mana? Tupak. Kalau kita ada ketupat. Ada aircon, ada kipas. View. Ni bilik solat. Ni bilik satu lagi. Apa tanda dia ada tahi kau? Zoom dekat. Hai. So sekarang kita nak pergi rumah Cik Na, rumah mak saudara saya. Kita akan iftar di sana. So let's come with us. We are going to buka dekat sana. Hari ni. Ye, kau nak dia. Ada dia apa 40 lebih kan. Ni. Yang Okey, wakil dah wakil. Comel ni lah, bersih ke perut. Rushing. Macam ni je lah kata. Selamat Hari Raya semua. Baru. Jom kita sekarang tengah siap-siap nak pergi beraya dekat rumah mama. Let's go. Outfit check everybody. Here tak? Aku Kuala Lumpur. Hari Raya di Shah Alam. Selamat Hari Raya baby. Hai. Baby mana baby? Mama tak nampak baju baby. Lepas tu, rambut tak pakai tu. Cantiknya Bi. Rambut tak pakai. Nampak dekat sikit. Wow. Cantik ni. Cantiknya baby. Cantiknya. cantik abang. Sip babe. Mianya baby Amma. Mereka juga. Kita terbit lagi dia. Tak ada wifi tu. Cantiknya ya. Kalau tu dia. Cantik. Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin. So sekarang kita nak pergi beraya. Pasukan budak tu cari macam ni tak ni. Let's go. Okey. Hai, selamat Hari Raya. Belum. Aku. Nak. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.
Selendang. Welcome back to China. Dia buat video. Dia kan TikToker. Lagi aku cepat. Cuba. Sebab akan ada duduk balik dia. Saya jumpa Sony Angel RM9. Tapi comel. Dah kami belum? Mana? Oh belum. Belum. Kena beli Sony Angel. Kita dah buat unboxing gitu. Tapi tak apa. Dah kena bawa saya pergi tempat Jam. KKV ke apa? KKV lah. Dekat Bintang kau dekat. Tak Bukit Bintang. Warna kuning. adik Tapi jangan ni. balu atau Kau silver gelap. Lagi saya ada satu lagi saya Pop Mars. Pop Mars. Hai. Kita nak pergi ambil gambar kat Tasik. Like, mana muat lagi? Tasik Cini. Tasik like viewpoint. So jom. Dah kita ke arah. Sekarang jam berapa? Sekarang 12.10. Cuaca sangat panas ya, very hot. Very hot. So sekarang sesi bergambar. Satu and another one. Daripada itu, Outfit check. banyak gana ni. Ya. Beli kat mana? Allah. Outfit check. Ni baju. Di mana baju? TikTok shop. Kak Angah punya. Ibu punya. Kak Angah punya. Saya punya. Okay. Kasut. TikTok shop. Lebih. Pada atas dulu. Oh. Pada atas dulu. Ni TikTok shop. Shopee. Siapa? Kak Sarah punya. Lah. Mama. Lah. Dia aku pula. Astaghfirullah. Okay. Ibu punya. Tengok TikTok. Ibu punya. Shopee. Kak Angah punya. Letih aku tengok punya. Ibu punya. Bagi ibu lah kau. Tadi memang dia kata tak mau sendiri. Kena korang dulu lah tu. Itu aku pusing dia. Dah kena kuat sikit sound. Umi. Ni chef. Nenek, megak nenek.
Guys, tema kita sangatlah awam. Yes, I never thought. Macam tak ada warna-warni. Macam semuanya warna awam. Okay. The decision is on me. So I saja random choose macam maroon because I don't want to think but then it turns out awam. Family kita orang warna maroon, family Abby warna burgundy, family Ayasu warna burgundy, family Sheikh Jah warna sky blue dengan shade wine macam tu. Okay, very di awam. Sendong-dong. Ani selamat Hari Raya. Ambil gambar tu dengan dia. Mari cepat dia hujan. Jom. Rumah kedua, which is rumah Ayasu. So let's go. Lang, tolong. Masih memakai rempeyek seperti biasa. Ini kita konsen. Siap member. Dan kata tahun 2 darjah 2 tu saya dah boleh buat set dia buat. Pasal No, I just cut this. No, I cut your video. Huh? Yeah. Cut video. Hello. Tapi nama tu. Belum tangan ni ya. Jadi Ija ini pernah isteri lah. Macam ada berlado. Sambal berlado. The cinematic video saja test. Sedang berada di rumah Ayasu. Ada apa? What is this? Lode, we got lode and ketupat bawang. What is this? Curry, what's it like? This is ketupat. This is nasi impact and this is ketupat. This is rendang. Aina kaki review ke Aina? Okay, Ketupat ni jahat. ketupat. Lodeh ni jahat. Rasa juicy. orang ni. Selalu lukis cincin. Pakai cincin. Orang lelaki mana boleh pakai cincin. Ashraf pakai. Maksud nak pakai senduk sama ke tak? Kakak Aina mana? Senduk lain lagi kat depan. Jadi kat jari dia tak. Okay, function. Orang ibu dia sibuk nak pakai cincin, nak pakai jam. Abang. Macam gelewak gitu. Yes. Minta chopping board. Apa yang ada? Shopping board. Shopping board dia boleh. Wow, Sarah paling function ya. From videographer of function juga. Nak credit. Aina, cepat sentuh pisau sikit. Bagi nampak tak? Fashion. Pegang ni, make sure dia takut. Tak ni stable, bagi pegang. Kalau busy ke? Weh, semua function weh. Okay, Girls power. Ada ketupat, ada rendang. Ada Sarah, ada Kak Gan, ada Ahmad, ada Aina, ada Uncle. Okay,
Kecoh family. Kiyomi. 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 Cepat ni awak ni. Habis lagi. Okey, kau Rio je. Buatlah. Handsome boy. Kau marik. Taklah kalau puyuh. Mami, our finger. Lip here. Lip here. Dua kali dah ni. Ikut suluh. Kantoi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami daripada keluarga Terengganu bin Hussein dan keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia daripada